AFC mengesan keputusan kontroversial oleh pengadil pada perlawanan separuh akhir Shopee Cup antara Buriram United berdepan JDT. AFC memuji perjuangan JDT pada perlawanan tersebut, namun tampil dengan beberapa pandangan berbeza mengenai keputusan oleh pengadil perlawanan. Ini merujuk kepada situasi yang melibatkan pertahanan Buriram United yang dikesan tertampan bola menggunakan tangan dalam kawasan penalti. Menurut AFC, JDT sepatutnya lebih layak ke final selepas melihat beberapa keputusan yang melibatkan pengadil tidak disemak oleh video pembantu pengadil VAR sekaligus menyebabkan keputusan dilihat tidak memuaskan ramai pihak. Secara jelas, kita boleh lihat bahawa bola terkena tangan. Pengadil memiliki pembantu di dalam untuk menyemak. Akan tetapi beliau tidak memberi isyarat sedang berinteraksi dengan pengadil lain. Oleh itu, sepatutnya JDT lebih layak ke final, ujar AFC. Kekalahan ini menyaksikan hasrat JDT untuk melangkah ke pentas akhir tertangguh dengan Buriram United bakal menentang satu lagi wakil Malaysia, Selangor FC.